Jika anda sedang mencari sebuah SUV segmen C, ada satu pilihan baru iaitu GAC M-Coupe. Dia sangat-sangat menyelah, lain daripada yang lain. Dia nampak macam EV sebab tak ada sebuah desain grill tradisional. Tengok ni, siap dengan insert bentuk V dengan hiasan krom, memang cantik, memang lain daripada yang lain, dan dia juga dipadankan dengan lampu LED penuh matriks hadapan. Okey, di profil sisi ada lagi satu ciri seakan EV iaitu flush door handle. Apa yang saya paling suka kat profil sisi dalam GAC M-Coupe ni ialah rim 2 tona 19 inci yang nampak premium. Okey, kita beralih ke belakang GAC M-Coupe ni. Bentuk tailgate dia sangat sporty seakan-akan sebuah coupe. So memang cantik dan menyelah. Tailgate belakang dia sangat minimalis sebab tak ada LED light bar. Favorite saya kat belakang ni adalah lampu LED penuh lightsaber. Okey, beralih ke trend kuasa dan ada enjin 1.5 liter 4 silinder turbo petrol yang menjana 177 PS dan 270 Nm daya torque. Kesemuanya memacu roda hadapan melalui transmisi 7 kelajuan DCT automatik dan membolehkan pencetan kosong ke 100 km/jam hanya dalam 8.8 saat. Kadar penggunaan bahan api dia sangat efisien, 6.6 liter per 100 km. Okey, beralih ke bahagian kabin GAC M-Coupe ni, saya bagi highlight-highlight termasuklah tengok kerusi ni, balutan kulit warna hitam cantik siap dengan jahitan sporty warna merah. Kat depan ni boleh lihat ada dua paparan digital, tapi untuk varian yang tinggi paparan meter digital dia lagi besar, lagi interaktif. Yang penting sekali, dua-dua varian semua datang dengan central infotainment touchscreen yang sangat besar yang lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga ada satu wireless charging pad pintar, dan ini cuma hanya highlight-highlight penting. Kita balik ke bahagian practicality pula. Di GAC M-Coupe ni lengkap dengan power tailgate yang memberi akses lebih senang kepada bonet yang cukup besar. Ruang standard ni 638 liter tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda lipat seat belakang, boleh besarkan lagi ruang ni ke 1586 liter. Jika anda memilih GAC M-Coupe varian paling tinggi sekali, ia juga datang lengkap dengan fungsi HUD dan juga panoramic glass sunroof. Okey, beralih ke bahagian keselamatan. GAC M-Coupe ni dia dah ada rating ASEAN NCAP 5 bintang. Tambahan pula dia datang lengkap sekali dengan package ADAS level 2 penuh siap dengan fungsi parkir autonomi pintar. GAC M-Coupe ni terdapat dua varian. Pertama sekali varian premium, harga dia RM123,800, dan atas dia pula varian premium pro, harga yang tu pula RM133,800. Save more safe.